Okay guys, ini yang merupakan background Morbidelli T252X. Lawa motor ni. Nampak kalau tengok dekat dalam kata apa, dalam dia punya brochure tu, dia nampak macam pelik motor ni. Tapi bila tengok depan-depan tau, dia punya Porsche tu, wish, ngam tu. Ngam, sangat-sangat ngam. Cantik. Yang ni motor saya, dia punya spek tu nanti saya akan masukkan dalam paparan kat video terserat saya lah. Ini kita tengok rupa dia. Ni saya cakap tayar tadi, tayar jagung dia bagi. Awal-awal dia dah dapat tayar, tapi okey, tayar Pirelli kot. Ngam kot lah. Ni off-road ready lah, off-road ready. Okey, ni dia bagi siap dekat kalau korang nak travel jauh. Memang sangat ngah, dia bagi USB, Type A pun ada, Type C pun ada. Ngam, complete. Just pakai phone holder je. Ini mode-mode ni saya tak tahu. Macam mana nak patah balik? Mana English tu? Yang ni aku tak tahulah. Tapi begitulah secara keseluruhannya. Ini sos ni saya tak tahu benda. Ini hazard light. Mana hazard light je? Mana mandai je. Tak nyala pun. Tak apa lah. Nanti kau tengok lah YouTuber yang lain yang review detail kan. Saya boleh bagi macam gini lah. Saya pun tak ada masa lah. Banyak benda nak buat ni. Ni dari belakang. Ngam soi. Exhaust tu lawa. Ni dari depan. Walau baik. Ngam. Bunyi pun smooth. Dia tak ada lah mesin jahit sangat tu, tapi cantik bunyi dia. Ni aku nak keluar daripada menu ni macam mana tak tahu. Okey, thank you kerana menonton. Okey, sekiranya anda berminat dengan motor yang saya naik tadi, atau nak tahu lebih lanjut mengenai model-model yang lain, jangan segan, boleh kontak saja Dharma Motorsport Smart Shop M-Force. Kat sini macam-macam motor ada. Apa boleh tengok, apa boleh kontak dia punya salesperson. InsyaAllah layanan servis dia sangat-sangat terbaik. Slow fake moves get left in the dust.